Okay, Assalamualaikum and hi. Nama saya Lumah Hakim bin Kamarul Zaman. Hari ini saya akan membuat perbualan berkaitan tentang negeri Johor. Okay, sebelum saya start perbualan ni, saya akan meminta rakan-rakan saya untuk memperkenalkan diri mereka. Okay. Nama saya Nurul Aisyah. Nama saya Nurul Najiha. Okay. Orang yang pertama saya akan tanya dekat sini adalah Syah. Okay, saya nak tanya Syah. Syah, berapa lama awak dah stay dekat Johor dan destinasi mana yang paling awak suka dekat Johor ni? Saya dah duduk kat Johor dah lama, dalam 10 tahun. Tempat paling saya suka kat Johor ni Legoland lah. Sebab walaupun harga dia macam mahal sikit tapi dia memang best. And sesuai untuk semua umur. Oh, kira macam budak-budak ke orang dewasa ke semua boleh enjoy lah kat sana. Okay, saya faham. Okay, second soalan yang saya nak tanya adalah Johor ni dia terletak di bahagian mana dekat Malaysia? Johor terletak kat bahagian selatan and seberang dengan Singapura lah. Oh, dia sepadan lah, dekat-dekat sepadan je. Betul. Okay, saya faham. Okay, untuk soalan kedua pula. Soalan kedua adalah saya akan bagi pada Jiha. Next lah, orang yang seterusnya. Makanan apakah yang awak minat dekat negeri Johor? Makanan favourite lah dekat negeri Johor. Apa dia? Makanan yang saya minat dekat negeri Johor Johor lah. Kenapa tak Johor? Sebab bagi saya dia sedap. Lepas tu Dia lain-lain lah. Orang biasa pakai mi, macam ni mi putih tu kan. Mi putih betul. tu. Tapi rasa Johor tu makan spaghetti. Yes. Betul. Betul nampak lain-lain lah. Rasa lain. Lepas tu kuah dia lagi macam mantap lah. Lagi sedap lah. Kau lagi suka kau pula sorry. Awak lagi suka yang ni lah. Apa ni, kuah laksa Johor daripada yang lain punya. Ya betul. Okay, second soalan adalah apakah nama jambatan yang menghubungkan Johor dengan Singapura? Nama jabatan yang connectkan Johor dengan Singapura. Jambatan nama dia Ada dua. Ada dua laluan nak pergi daripada Johor nak masuk ke Singapura. Ada dua. Yang first Johor Singapore Causeway. Second dia start huruf T. Tuas. Yes. Yang kedua lalu Tuas. Dekat Pelang Patah. Betul. Skandar Puteri. Okay, Syah. Seterusnya saya nak tanya awak, apakah pandangan awak tentang negeri Johor ni? Bagi saya, Johor ni negeri paling maju tau dalam Malaysia. Sebab dia banyak tarikan. Contohnya? Contohnya tempat-tempat menarik, Zoo Johor. Okay. Legoland tadi macam saya cakap, yang saya suka. Desaru pun ada juga. And banyak lagi lah. And Okay, antara semua tempat yang awak pergi ni kan, mana yang paling awak rasa paling seronok lah yang awak pernah pergi? Antara semua tempat tu. Bagi saya Desaru, tapi saya pergi laut je lah. Sebab tak keluarkan banyak modal sangat pun. So just pergi tengok view je lah. Tu yang lagi saya suka. jimat Saya kos. suka tengok view. Just fikir duit minyak pergi je, pergi balik. Tak payah fikir nak masuk. Okay, faham? Duit minyak je. Alright, untuk Jiha pula saya nak tanya, kan tadi kita borak pasal Desaru kan? Okay lah. Kenapa Desaru ni dia famous tau dekat Johor? Kenapa Desaru, saya nak tanya kenapa Desaru ni famous sangat dekat Johor? Apa yang ada dekat Desaru ni? Banyak ada dekat Desaru ni. Contohnya? Macam ada waterpark. Lepas tu dia punya pantai Desaru. Lepas tu ada kafe Hard Rock, hotel. Lepas tu banyak tempat yang boleh pelancong datang. Maksudnya boleh menarik perhatian pelancong kat Desaru ni. Lepas tu dekat Desaru ni bukannya Desaru je kat situ. Maksudnya ada juga pulau-pulau lain lah berdekatan. Macam Tanjung Balau. Tanjung Balau bukan pantai ke? Pantai. Itu pantai. Pantai. Apa yang aku lupa lah. Itu saja. Itu saja. Okay. So kita orang akan stop kat sini dulu untuk iklan. Lepas habis iklan kita akan sambung untuk section nombor 2 pula. Alright, itu saja daripada kami dahulu. Bye. Okay. Yalah.
Tutup dulu. Itu saja daripada kami untuk sekarang. Kita akan mulakan dengan iklan dahulu. Lepas settle iklan, barulah kita akan sambung dengan perbualan yang lain. Okey, itu saja daripada kami. Thank you. Okey, kita kembali lagi setelah iklan. Okey, saya akan sambung dengan pertanyaan berkaitan dengan negeri Johor. Saya akan mulakan dengan Jiha dahulu sebab tadi yang masa section yang pertama saya dah tanya dekat Syah dahulu kan. So saya akan tanya kat Jiha dahulu. Okey Jiha, saya nak tanya awak, bagaimanakah pelancong boleh membantu ekonomi Johor? Okay, pelancong boleh membantu ekonomi Johor dari segi diorang melancong datang ke Johor. Macam diorang menggunakan perkhidmatan hotel, pengangkutan untuk pergi ke mana-mana. Lepas tu kedai makan dan semua tu boleh meningkatkan ekonomi Johor. Ya, sebab benda tu boleh naikkan ekonomi Johor disebabkan ni lah kan. Sebab contoh orang tu datang negara kita. Lepas tu mestilah diorang akan macam apa tu, duduk dekat Johor ni lama. Betul. Maybe diorang akan duduk dalam 5 hari ke 6 hari. So diorang punya booking diorang punya hotel tu maybe akan jadi mahal. Jadi akan makin lama makin mahal lah sebab sehari je dah berapa, betul. Sehari je kat hotel dah berapa. So benda tu dah boleh meningkatkan ekonomi dekat Johor juga. Lepas tu bila diorang guna transport, contoh macam bas, benda tu boleh jadi attract juga untuk digunakan untuk tingkatkan ekonomi disebabkan diorang akan sentiasa bergerak ke sana. Contoh daripada PG, diorang nak naik bas gerak ke mana? Pemas, untuk contoh pergi Pemas kan. So benda tu pun diorang akan guna dengan duit. Kalau pergi Pemas, contoh diorang akan pergi ke mana? Mid Valley pula. Macam tu. So diorang akan berpindah-pindah menggunakan bas. So benda tu menggunakan duit. Dan disebabkan itulah dia boleh meningkatkan ekonomi di negeri Johor. Okey, untuk soalan seterusnya, bagaimanakah Johor boleh menarik lebih ramai pelancong antarabangsa? Antaranya ialah mengadakan acara antarabangsa seperti festival budaya, sukan atau konsert yang lebih menarik perhatian pelancong. Selain itu, meningkatkan kemudahan pengangkutan, menjaga kebersihan dan keselamatan supaya pelancong merasa selesa untuk datang Ke negeri Johor. Dan Contoh macam tadi awak cakap tadi tu kan, yang pasal apa, mengadakan festival lah. Festival budaya. Festival budaya. Okey. Contoh macam kat Pasir Gudang kan pernah ada juga. Dia bukan budaya lah tapi
dia tentang layang-layang. Ya. Dekat Bukit Layang-Layang. Dekat Pun situ orang luar datang. betul. Ramai orang luar sebab masa tu saya tengah lepak mamak. Hmm. Ni buat betul ni. Ha, Tengah lepak mamak. Boleh pula ramai Mak Saleh tengok. Saya tengok dia. Ni daripada mana ni kan? ha, Lepas saya tanya kawan saya. Saya tanya nama kawan saya Iki. ha. Azmi Rifki. Saya tanya dia. Asal ramai asal ramai sangat orang-orang Mak Saleh kat sini lah. Dia ingatkan saya. Dia kata sebab minggu ni ada festival layang-layang. So orang negara lain akan datang dekat Pasir Gudang dekat Johor ni untuk main layang-layang dan tunjukkan layang-layang diorang yang diorang bawa daripada negara-negara diorang. Mungkin nak try kat mamak kan, nak try rasa mamak kat Malaysia. Kat sana ada mamak. Ya. Betul. Okey, itu saja daripada Jiha. Okey, sekarang saya akan tanya dekat Syah pula. Okey Syah, soalan pertama yang saya akan tanya dekat awak adalah bagaimanakah cara untuk Malaysia menjadi negara yang terkenal dengan pelancongan? Bagi saya Malaysia ni orang Malaysia kena banyak lebih promotekan pasal Malaysia lah dekat sosmed, macam TikTok, IG, Facebook. Selain tu kemudahan kena TikTok. Tandas bersih, jalan cantik lah, tak Jangan berlobang lah. Nanti diorang kat negara kita, diorang bawa kereta, tiba-tiba geduk kan, gegar. Nanti diorang komplain lah, asal Malaysia macam ni, asal Malaysia rosak kat jalan Malaysia pula. Contoh kat sini ada lah, kat Highway Pasir Gudang. Menyirap. Sumpah menyirap. Jalan jangan cakap lah. Jalan buruk gila jalan. And pengangkutan kena mudah, kena senang kat Malaysia. And maintenance kena buat pemeriksaan berkala dekat, macam contohnya macam kat Timpak lah selalunya. Timpak kan memang ramai pelancong datang kan. Selalu datang. So kita nak check kualiti lah supaya tak rosak, tak kotor, tak macam berkarat semua lah. tak berkarat apa semua. Nanti pelancong sukalah datang main kat situ sebab nampak bersih, tak ada rosak-rosak. Kalau rosak kan tahu orang takut kan nak naik takut. tempat macam tu. Betul kan. macam main slide. Extreme, Nampak macam berkarat-karat. Dia risau bila naik, tiba-tiba tengah naik tu dah jatuh. Dah overthinking kan. Macam tu. And paling penting layanan orang tempatan lah, kena mesra supaya pelancong senang datang lagi kan. Kalau macam kita marah-marah kan, kita macam tak ada mood, orang marah. boleh bagi bad review tau kat Malaysia ni. Ya, dia macam orang macam Malaysia semua macam gini memang kuat marah ke kan. Orang tak nak datang tau Malaysia ni macam tu. Tak syok macam tu kan. Okey. Itu untuk soalan pertama. Untuk soalan kedua pula adalah apakah penambahbaikan yang boleh dibuat untuk membuat tempat pelancongan di Malaysia menjadi lebih baik? Kita boleh tambah baik kat Malaysia ni dari segi kebersihan dengan keselamatan lah. Sebab lepas tu kena letak lebih banyak papan tanda dalam bahasa lain untuk pelancong luar. Tapi tak payah bahasa lain sangat lah, English pun dah boleh juga sebenarnya. Ya, sebab kat Malaysia ni kan banyak papan tanda bahasa Melayu je. Mostly Dia kalau kena add on bahasa Inggeris sebab bahasa Inggeris dia satu dunia. Satu dunia orang belajar bahasa boleh Inggeris betul. kan. Boleh diorang belajar bahasa Inggeris so diorang faham lah. Betul. Pengangkutan awam pun kena lebih mudah nak sampai ke tempat attraction. Pengangkutan awam tu untuk elak jam jugalah. Macam bas ke, KTM ke, kereta api ke, supaya sebab kalau boleh nak elak jam lah benda utamanya. Itu je. Okey, itu saja daripada awak. Okey. So setelah dua-dua ni dah selesai, saya dah tanya soalan dan diorang pun dah jawab apa soalan saya semua. Okey, itu saja daripada kami. Saya harap apa yang kami share ni boleh tambah korang punya dapat tambah korang punya knowledge pasal negeri Johor. So kalau korang nak datang Johor, just datang je. Sebenarnya kami bertiga ni orang Johor sebenarnya. Semua orang Johor. Saya daripada JB daripada Lakin. Saya daripada Pasir Gudang. Saya daripada JB Tampoi. So kita orang sebab tu kita orang agak tahu ada knowledge jugalah tentang Johor ni sebab kita orang dah pernah dah duduk sini dah bertahun. Macam saya dah duduk sini lama dah daripada umur saya dah baru lahir lah. So maksudnya dah 20 tahun dah kat sini. IC saya 01. IC diri ke memang 01. Semua sini 01. Okey, itu saja daripada kami. Yang daripada kami, itu saja daripada kami. Okay. Bye. Bye.